Seorang buruh didenda RM2,000 oleh Mahkamah Magistrate Ipoh selepas mengaku bersalah melakukan khianat dengan memecahkan cermin sebuah kenderaan menggunakan sebiji bata Selasa lepas. Magistrate S. Punitah menjatuhkan hukuman itu terhadap R. Parameswaran 43 dan memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara 4 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Bapa kepada 9 anak itu didakwa melakukan perbuatan khianat harta dengan memecahkan cermin sisi hadapan sebelah kiri kereta milik Muhammad Aidil Zikri Zalfi, 25, sehingga menyebabkan kerosakan melibatkan kerugian RM500. Kesalahan itu didakwa dilakukan di kawasan tempat letak kenderaan di Jalan Mustafa Al-Bakri di hadapan sebuah premis gadget di sini kira-kira 11.40 malam 21 April lepas. Berdasarkan fakta kes, tertuduh telah menghampiri pengadu dan mempromosikan khidmat menggilap kereta sebelum meletakkannya pada lampu kenderaan jenis Pro 2 Beza tanpa kebenaran pengadu dan meminta bayaran RM60 bagi setiap lampu. Apabila pengadu enggan membayar, tertuduh bertindak agresif dengan memecahkan cermin bahagian penumpang hadapan menggunakan bata sehingga terkena dada isteri pengadu sebelum melarikan diri.